Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Afiq Firdaus bin Othman. Nama matrik saya C25B2865. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang saya akan membentangkan poster saya yang bertajuk senjata tradisional Melayu, badik. Okey, bermula dengan pengenalan. Badik merupakan senjata warisan yang bukan sahaja digunakan untuk mempertahankan diri, malah melambangkan keberanian, maruah dan identiti masyarakat Melayu sejak zaman dahulu. Latar belakang badik. Badik telah digunakan oleh masyarakat Melayu sejak zaman lampau, khususnya di kawasan Nusantara. Senjata ini sering digunakan dalam pertempuran dan juga sebagai alat perlindungan diri. Selain itu, badik juga mempunyai nilai simbolik yang tinggi kerana ia sering dikaitkan dengan keberanian dan status seorang lelaki dalam masyarakat Melayu. Dalam setengah keadaan, badik turut digunakan dalam upacara adat dan kebudayaan. Kita masuk kepada reka bentuk badik. Badik mempunyai reka bentuk yang unik dan juga praktikal. Pertama, dari segi bilah, badik biasanya berbentuk pendek dan sedikit melengkung. Alhamdulillah. Bilahnya yang tajam dan sesuai digunakan untuk tikaman. Kedua, dari segi hulu dan pemegang, ia diperbuat daripada kayu atau tanduk dan sering dihiasi dengan ukiran tradisional. Rekaannya ergonomik supaya mudah digenggam. Ketiga, sarung badik pula diperbuat daripada kayu yang diukir dengan corak seni Melayu. Sarungnya yang berfungsi untuk melindungi bilah dan memastikan keselamatan pengguna. Fungsi badik pula mempunyai pelbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat Melayu. Antaranya ialah alat mempertahankan diri, senjata dalam pertempuran, lambang keberanian dan maruah, dan digunakan dalam upacara adat macam saya sebut tadilah. Ini menunjukkan bahawa badik bukan sekadar senjata tetapi juga mempunyai nilai budaya yang tinggi. Ciri-ciri istimewa badik juga mempunyai ciri-ciri istimewa. Salah satu contoh antara beberapa ciri istimewa badik seperti reka bentuk yang ringkas tetapi berfungsi, ukiran halus yang bernilai seni tinggi, menggunakan bahan semula jadi, mengandungi nilai simbolik dalam budaya Melayu. Kesimpulannya, sebagai kesimpulannya, badik merupakan warisan senjata tradisional Melayu yang sangat unik. Ia bukan sahaja digunakan sebagai alat pertahanan tapi juga melambangkan identiti, seni dan kearifan masyarakat Melayu. Oleh itu, kita sebagai generasi muda perlulah menghargai dan memelihara warisan ini agar tidak hilang di tengah zaman. Sekian daripada saya. Terima kasih.